6 smartphone terbaik raya tahun 2026 di bawah harga RM800. Nubia Neo 2 5G. Dia ada 5G kat sini dengan skrin bersaiz 6.72 inci Full HD Plus jenis IPS dengan 120Hz. Chipset yang famous iaitu Unisoc T820. Yang paling penting, dia punya storan ni jenis UFS 3.1. Phone kedua kita iaitu Realme C85 5G. Kali ni dia lebih tahan lasak. Dia hadir dengan 5G, skrin bersaiz 6.8 inci. Cumanya bukan AMOLED lah, dia jenis LCD biasa saja. Tapi dia still ada 144Hz. Itu MediaTek Dimensity 6300. Kemudian kita ada UFS 2.2 dengan 256GB untuk storan. 7000 mAh. Saya tak tahulah Realme buat apa kan sampai boleh packkan 7000 mAh. Kita ada Redmi Note 15. Ada dengan skrin bersaiz 6.77 inci jenis Full HD Plus, tapi dia ada AMOLED 120Hz. Dia gunakan MediaTek Helio G100 Ultra dengan UFS 2.2 256GB untuk storan. Bateri dia still lagi okay nice kat sini iaitu 6000 mAh dan juga fast charging dia 33W. Tecno Power 7. Skrin bersaiz 6.78 inci jenis IPS sahaja 120Hz. Menggunakan MediaTek Helio G100. UFS 2.2 tapi dia pack dengan 7000 mAh. Fast charging ni 33W sahaja dekat sini, tapi dia punya rekaan belakang tu nampak macam rekaan yang futuristik. Honor X7D. Skrin bersaiz 6.8 inci agak besar, cumanya jenis TFT LCD biasa sahaja. Hadir dengan 120Hz menggunakan chipset Snapdragon 685. Kemudian bateri dia 6000 mAh. Persediaan tahan lasak SGS 5 star dekat sini. Setakat jatuh tu, selagi tak kena benda tajam, tak perlulah risau sangat. Poco M6 Pro. Dia gunakan skrin jenis 6.67 inci Full HD Plus dengan skrin jenis AMOLED. Ada 120Hz, prosesor dia menggunakan Helio G99 Ultra. Menggunakan UFS 2.2 256GB.